She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing sky. Ni kami berada di mana ni? Teluk Intan. Ni kita nak makan kejanai Ustaz. Singgah sarapan dulu, insya-Allah hari ni kami nak pergi ke Teluk Cameron Highland. Hari ni Cameron Highland ni telok bawang ni. Ni roti telok bawang. Memang tak ada. Okey. Mana hari ni jalan jauh sikit. Hari ni nak kita pergi nak ke Cameron Highland. Pusing-pusing hari ni. Ni Cameron Highland cerita dia tak pernah naik lagi dengan skuter ni. Skuter baru pula kan. Abang pun tak pernah sampai Cameron Highland nak motor kan. Tak pernah hari tu. Motor dengan ni motor ni tak pernah hari. Tak pernah hari. First time. So hari ni nak pergi Cameron hari ni. Tadi kita ikut WCE sampai ke Intan. Kita nak sarapan dulu. Hari kita nak ikut mana? Kita ikut Cenderung Balai no? Kita nak ke apa? Tak, kita lalu ke air kuning. Air kuning. Air kuning pergi apa ni, Tercak. Kita nak ke tu pun boleh. Kita nak ke Taparut pula, Taparut. Telok Taparut. Okey. So kita makan dulu lah. Roti canai terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dalam perjalanan bersama abang saya ke Cameron Highland. Sekarang berada di Teluk Intan. So kami sekarang ni di persimpangan Teluk Intan ni. Okey ni. Dengan Pak Long lah ni. Okey. Persimpangan Teluk Intan hari ni, insya-Allah saat lagi kami berhenti seminyak kat Petron sekejap. Lepas tu kita akan terus perjalanan ikut Cenderung Balai lah. Okey, agak panas juga hari ni macam biasa, tapi cuaca alhamdulillah cantik, tak hujan hari ni. Okey. Baik. Sambung lagi. What I hold inside, if I don't ask your name today, I may not. Okey, kita singgah di Petron dulu. Kita isi minyak dulu. Okey, Petron. So, kita isi minyak dulu. Hello Zat. Kita dah baru lepas isi minyak. So kita nak pergi tandas Zat. Jom. Kita pergi tandas Zat. Okey baik. Alhamdulillah. Tu abang saya tu Pak Long tu. Kita dah berhenti isi minyak apa semua. Kita ada pergi urusan tandas sekejap. So sekarang kita nak terus pergi perjalanan kita ke Cameron Highland. Sekarang jam pukul 10.17. Suhu lebih kurang 36 darjah Celsius. Panas juga hari ni, tapi tak apa. Panas tak apa, dengan hujan. Hujan lokoh lah kami. Okey, doakan perjalanan kami selamat pergi dan selamat balik insya-Allah. Baik, assalamualaikum. Kita sambung lagi. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Okey, alhamdulillah kita dah berada di Tapah. Okey, saya bawa view harapan Tapah. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside you. Sampai pekan Tapah. Right.
a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on. Okey, kita dah sampai di persimpangan Tapah lah. Okey tu, selamat datang Tapah. Okey. Alright. 2 jam. Jam ni sampai lah. Sampai. Nak buat lo ni kat mana ni? Persimpangan Tapah nak naik kamera hari ni. Tempoh ya. Tu ramai juga naik tu. Okey, jom. The chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate. Okey, Latai Iskandar. Masuk dulu. Kita dah sampai ke Latai Iskandar. Alhamdulillah. So kita park kat sini sekejap. Tu, Latai Iskandar. Alhamdulillah. Sampai. Sekejap kita sekejap kat sini. Okey. Alhamdulillah, macam mana? Okey. Jalan berliku-liku orang tu. Latai Iskandar. Okey. Okay, alhamdulillah sekarang kita berada di mana apa? Latai Iskandar. Latai Iskandar ni Pak Long first time ni sampai sini naik motor ni. Latai Iskandar. Okey, tadi jalan macam tu biasalah jalan Cameron, cuma jalan dia tak apa nak rata Takut tak rata tu. Rata tak rata lah. Dia tak boleh nak laju kan. Dia punya selekoh tu unexpected. Nah, hari ni orang pun tak apa nak ramai tu. Okey, tengok tu. Ni dia punya pemandangan dia lah. Okey, dari sini. Okey, tu dia. So insyaAllah ada lagi rider-rider lain pun singgah sini juga nak ambil gambar. So kita pun tak boleh lama. So kita akan sambung balik terus ke atas. Kita nak pergi kampung Taman Sedia. Kita nak minum teh kat situ. Lepas tu kita akan turun balik. Okay. Jom, let's. I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance. Okay, alhamdulillah kita dah tak jauh daripada Cameron Island sekarang. So kita dah sampai di Ringlet. Ringlet. Tengok motor Pak Long depan tu. Okay, rider hari ni. So Pak Long nak tinggal di Petronas depan ni. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai di Ringlet. So abang saya tersinggah sekejap di Shell. Shell kat Ringlet ni. Okay. Itu Pak Long dia singgah di toilet tu. Okay, alhamdulillah. Cuaca pun cantik. Alhamdulillah, ini kau tengok cuaca pun mendung, dia tak hujan. Alhamdulillah cerah tapi berawan lah. Mendung berawan lah. Alhamdulillah, so kita akan sambung perjalanan terus ke apa nama ni, kampung Taman Sedia lah. Kita nak pergi kampung Taman Sedia, kita nak minum situ sekejap, nak rehat sekejap sebelum kita sambung perjalanan kita seterusnya lah. Okay, alright.
dah sana kan. Keluar dekat Mompago kan. So ni kita nak terus ke Kampung Taman Sedia lagi. Kita minum kat situ, kita minum Zat. Paling tak paling sangat, suhu dalam 28 tadi ni. Dia kena turun, suhu kena turun. Dari sini sejuk lagi lah kan. Okey, kita rehat Zat. Okey mana? Dia jalan dia tak berapa nak smooth lah. Jalan dia betul lah. Kona lubang. Kita nak layan kona tak boleh. Kita nak dekat sikit lagi. Oh, jalan tak patut gerugak. Kita nak lari kereta main depan. So tak apa, lagi kita turun pukul 5 bulan. Sikit lah. Boleh lah kita nak rehat sikit kan. Sekejap kita boleh berhenti tu dekat tempat ni Kepang. Kita berhenti tengok kat barat tea house ke mana ke tak gini. Ni naik ni berjumpa lah ni. Timur barat boleh singgah barat tea house tu. Yang dekat tepi yang ramai-ramai duk berhenti tu kan. Kalau tak ramai kita singgah, jom let's go. She moves like a map with no borders. A whisper. Okay, di barat tea farm ni. Oh, cantik pemandangan ni. Cameron Tea Valley. Ramai orang. So kita pulang, kita berhenti kat depan sana lah. Ada satu lagi kan. Cameron Valley Tea ni satu lagi kat atas. The way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. Oh, cantik pun tu. Alhamdulillah kita dah sampai di Cameron Tea Valley. Dah sampai kat sini. Cantik pemandangan pun lawa. So kita berhenti sat kat sini. Kita nak berjalan naik minum kopi kat situ. Tengok ramai ke tak ramai kan. Memang ramai lah hari ni. Ya kan tak ramai orang. Orang cari tempat sejuk. So Pak Long ramai. Okey. Allah cantik ni. So lah ni kami nak pergi try di sini kan. Tempat ni. So setiap kali main dengan kereta mana kita tak boleh nak parking. Tak boleh nak parking. Ni kami main dua. Naik motor. Ini pun boleh parking kan ni tapi tak apalah. Ni Husky 150. Bawa punya member lah tu. So kita pergi minum-minum dulu sekejap. Kita tengok. Okay. Ambil lemak tadi, ambil lemak. Ambil lemak tadi. Okey, jom. Kita kena masuk ikut sini. Ramainya orang. Kita nak minum-minum dulu. Ini menu dia. Velvet Carrot cake. Carrot cake RM14 sepotong. Biasalah macam ni. Full cake. Lepas sejuk. Apa nak? Tempoyak RM25. Oh dia pun masak lemak pun. Tapi masak hitam RM5 kot. Dia pun malu lah daripada kena makan sup. RM1 makin tak badan. Teh panas. Teh panas di mana? Cameron Tea Valley. Okey. Wah, teh panas. Hari ni ramai juga orang kat Cameron. Ingat tak ada orang mana? Kan tak ramai tu. Semua ramai. Agak ramai lah tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah sampai.
Tu makanan tu dah sampai tu. Thank you very much. Oh, ini nak balik lah. Thank you. So kita pun tak adalah makan yang advance sangat. Kita makan yang biasa-biasa, benda yang ada kat bawah jugalah. Tapi suasana dia lain lah sebab kita makan. Rega jangan tanya kan duk hotel ni kan. Tapi berbaloi lah. Bapa ambil dia bawah ya. Alhamdulillah. Okey, kita dah selesai minum di Cameron Tea Valley. Ni tengok okey ni ramai jugalah biker dan juga pengunjung Cameron Island hari ni. So saya tengah tunggu abang saya masuk dan jumpa Cik Tandas je. Okey, terbaik lah. Okey, sekarang dah selesai minum di Cameron Tea Valley. So kita akan bergerak ke kampung Taman Sedia selepas ni untuk kita nak cari kita kata kudapan lah. Strawberry ke, scone ke. Okey, so buat masa ni kita saya kena tunggu abang saya sekejap. Okey, so cuaca mendung di Cameron, macam nak hujan pun ada. Tengoklah macam mana, insyaAllah mudah-mudahan kita balik tak basah lah hari ni. Okey, kita sambung lagi lepas insyaAllah. beside your wandering dance. Okey, kita dah sampai di Tanah Rata. Tanah Rata, Cameron Island. Okey, kita nak teruskan perjalanan kita ke kampung Taman Sedia. Okey. Ini pekan Tanah Rata. Still anchored by my fear, but time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Kedai sekut tu. She moves like a map with no borders. Okey, terima kasih banyak. Alright. Okey, ni dia skun. Jom.
Mission accomplished. Jam. Ni baru lepas care farm tadi ni. Kita nak turun ke simpang Valley tu kan. Ni pun nak naik pun jam ikut daripada naik ke Pulau Pulai pun jam. Dekat mana jam tu? Dekat care farm tadi tu. Memang tempat jam lah. Sekarang ni dah lapang dah. Nak turun memang lapang. Lepas care farm memang clear. Terbaik. Leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving me. Okay, lah ni berada di Bandaraya Ipoh. Kita nak pergi makan. Kita nak panggil kat situ. Kita nak pergi makan kat satu kedai nasi kandang. Ni dari langganan terbang malam. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler. Saya berada di Ipoh. So kita nak pergi try kedai nasi kandak ni. Nama dia Ramli Nasi Kandak. Okey, abang saya kata Pak Long kata sedap. Kita tengok. Let's go. Best. Macam-macam ada. Ikan goreng ke? Daging ni. Ayo apa ayo? Ni kat beras lasih ke? Sambal ke? Bali ke? Oh, Bali. Bali air mah, Bali air sayang. Ni ada ubi-ubi tu, free je, bantai je. Sedap oh. Hui. Sampai nyok sikit. Tak banyak. Cukup ke? Bawa nak bawang goreng? Mau. Apa? Benda free, bantai je. Okey, makan satu. Okey. Cukup kan? Oi, banyak tu. Okey. Okey, men, nak apa kan? Ni pandai-pandai kan? Ayam lah. Ikan apa tu? Ikan nyonya ni ikan tenggiri kan? Bagi ayam lah, ayam goreng. Bagi yang isi lah, bagi isi. Ada usul ni. Okey, cantik. Nak terima kasih tak? Okey, terima kasih boleh. Ayo apa ayo? Ayo Bali juga, Bali ais. Bali air 2 sayang. Bali ais. Tadi 7 bagi tadi ni, abang ni 8 je. Cukup kan? Okey, cukup. Tak cukup datang free. Kuah lebih sikit. Allah, kuat. Kuah banjir. Apa boleh. Jangan tenggelam je. Okey. Kuah daging sikit boleh? Boleh, daging hitam pun okey. Terima kasih, thank you. Ni dia. 8 dari 7. Terbaik no. Ini dia. Banjir. Gandak Ramli. Hari ini alhamdulillah ni dia nasi kandak. Nasi kandak apa ni? Nasi kandak Haji Ramli apa tu? Dia. Bali ais. Pak Long dah surah, abah dah suntik lah di dia punya. Turun Cameron tadi, punya lapak. Tak makan kat atas Cameron tadi mengangan-angan lah. Ni tiba main nasi tu dia. Dia dah telur masin. Ini dah telur masin. Ayam goreng, cabai nyok. Cabai nyok. Jom, makan dulu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sur tak sur? InsyaAllah sur. Memang best. Terbaik lah. Okay, alhamdulillah kita dah selesai makan. Ini kita nak gerak. Inilah kenderaan kami hari ni. Sampai Cameron, turun Cameron, kita main makan nasi di nasi kandang Ramli, Haji Ramli di Ipoh. Dekat dengan flat ni tempat ni, kedai ni. Ni dia nasi kandang Ramli, Pir Muhammad. Memang klasik lah. Klasik. Kita ni berada di Maidin Meru Raya. Kita nak cari barang Ustaz. Okey, sikit-sikit. Mana? Maidin Meru Raya. Kena hujan sikit lah tadi. Sampai makan. Okey, ni dia di Maidin Meru Raya ni. Kita nak tinggal Ustaz. Saya nak cari barang. Okey. Jom. Kita jalan masuk Maidin Meru Raya. Kita nak cari barang sikit. Lagi kita balik lah. Okey, jom. Petang ni kena hujan dekat Maidin Meru Raya. Okey. Main nak ku sini lah ni. Main cari tadi. Tengah beli kat sini. Tak ada hujan. Tu lambat ni lah. Dah hujan teriak dulu. Sebab duk buru-buru peti ni. Kalau tak buru peti agak memang dah redah dah ni. Tunggu sekejap lah. Alright. Tuan-tuan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang jam 7.35. Kami baru sampai di kita kata area Sungai Renggam lah. Sungai Renggam ni. Berhenti sekejap. Isi minyak dekat Petron. Kalau tengok cuaca memang dahsyat. Kami tadi pun dekat Pinang Tualang ni habis lencun habis. Basah kuyuk ni. Kena hujan lebat, mandi hujan hari ni, kena siram dengan ayak jalan semua cukup hari ni. Tengok tu Pak Long untuk orang pun. Tengok Pak Long apa kena teruk tu. Asal habis luar dalam. Tapi baju ganti dah. Tapi duk tengok pokok kita nak halau pergi belah Sabak Bernam tu pun pokok boleh tahan juga tu. Kering dah baju. Daripada basah lencur sampai kering ni. Token basah tu. Kasut habis. Kita nak main pula apa? Tu. Memang dahsyat punya cuaca belah. Kalau ikut tu cuaca cerah tu atas tu nampak tu kan? Tapi dia berlapis dengan awan hujan tu. Belah Sabak tu memang lencur lah. Memang dahsyat hari ni. Tu. Hari ni memang best lah. Nampak tak ada hujan. Aduh. Tapi tindera okey semua alhamdulillah. Cantik. Memang terbaik lah.